Malaysia bukan tentang satu kaum, tapi tentang kita semua. Masyarakat majmuk berbilang bangsa, ada Melayu, ada Cina, India, Iban, Kadazan Dusun, orang asli dan banyak lagi. Setiap kaum ni menyumbang kepada keunikan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Oleh kerana saya tak ada buku Perlembagaan Persekutuan, saya hanya ada buku Perintah-Perintah Am dan Arahan Pentadbiran. Jadi saya sengaja buat pegang buku. Jadi ini adalah gambaran buku Perlembagaan Persekutuan yang sebenar. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia bukan sahaja menetapkan struktur pemerintahan negara, tetapi juga menjamin hak-hak asasi setiap individu. Hak asasi manusia ini penting untuk memastikan keadilan, kebebasan dan kesejahteraan rakyat Malaysia terjaga. Oleh itu, kali ini saya akan menceritakan sedikit 4 hak-hak asasi daripada beberapa hak-hak asasi utama seperti yang termaktub dalam bahagian 2 kebebasan hak asasi menurut Perlembagaan Persekutuan. Okey, yang pertama, perkara 5, iaitu kebebasan diri. Setiap individu mempunyai hak untuk kebebasan diri. Ini bermakna tiada sesiapa boleh ditahan tanpa sebab yang sah dan berhak mendapat pembicaraan yang adil. Seperti yang terdapat dalam visual, seorang peguam membela anak guamnya di mahkamah. Okey, yang kedua pula adalah perkara 8, iaitu kesamarataan. Semua rakyat Malaysia adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira kaum, agama, jantina atau status sosial. Ini memastikan keadilan dan peluang yang sama kepada semua. Seterusnya adalah kebebasan bersuara dan berpersatuan, iaitu di dalam perkara 10. Hak untuk bersuara, berhimpun secara aman dan berpersatuan dijamin dalam perlembagaan. Walau bagaimanapun, kebebasan ini perlu digunakan secara bertanggungjawab tanpa menggugat ketenteraman awam. Para belia mengadakan forum terbuka ataupun perbincangan terbuka mengenai isu-isu terkini. Last sekali adalah perkara 12, iaitu hak berkenaan dengan pendidikan. Semua rakyat Malaysia berhak mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. Ini memastikan generasi masa depan dapat peluang yang adil dalam pembangunan negara. Oleh itu kawan, kesimpulannya adalah hak asasi manusia bukan sekadar konsep, tetapi realiti yang membentuk masyarakat yang adil dan harmoni. Perlembagaan Persekutuan memastikan hak ini dipelihara agar setiap individu dapat hidup dengan maruah dan keadilan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghormati dan mempertahankan hak-hak ini demi kebaikan semua.